Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita bertemu lagi seperti mana yang sebelum-sebelum ini kita pernah bertemu dan pernah kita berbincang tentang perkara-perkara yang baik yang membawa manfaat kepada sekalian alam. Alhamdulillah, seperti mana yang sebelum ini kita pernah lakukan, kita membuat satu perkongsian yang baik untuk pendengar-pendengar kita hari ini, dan hari ini diberikan keizinan oleh Allah SWT, kita dapat bertemu lagi insya-Allah dengan izin Allah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu ataupun apa-apa saja perkara yang bermanfaat kepada para pendengar kita. Okey. Saya saja cakap. Awak cakap macam gaya penceramah. Mungkin ini satu macam orang kata kesan selepas kena cakap juga lah begitu. Cakap apa dia nak cakap kesan dia. selepas saya pergi uji bakat satu uji bakat lah. Saya bidang terjunnya masa tu sebenarnya. Saya ikut awak. Saya cuba juga untuk betul lah kata tadi apa, cabar diri kan. Kita kena tengok kemampuan kita kan bila bercakap ke depan macam mana. Dengan secara spontan sebenarnya tu. Macam mana kita nak buat? Adakah kita gelabah, nervous? Macam mana nak tajuk macam mana? Masa tu bantai je lah kan. Masa tu kita buat uji bakat apa? Uji bakat penyampai emas sinar. Okey. Itu memang selamba tu dah. Kami berdua tu. Kalau tengok situ tengoklah. Tak ada masalah pun. Memang nak cuba. Kita dah sampai satu benda kita kena mencubalah. Tapi saya punya mungkin agak, sebab saya ni memang kekanakan sikit sebenarnya. Awak boleh tahu kan? Tapi saya tengok okey, tak ada. Mana ada kekanakan macam. Tak ada macam saya orang kata macam budak sikit. Sebab ni sebab awak tema awak sebut kaitkan dengan Upipin kot, nampak macam sebenarnya pada saya biar tak ada apa saja. Cuma Itu kalau awak, biasa, mungkin kalau awak kaitkan dengan contohnya bapa-bapa ke. Okey, kalau kaitkan dengan nenek-nenek kan. Nenek-nenek suka masak pakcik-pakcik ayam goreng pun okey juga. Nasi goreng nasi goreng dengan ayam goreng, nasi putih makan nasi goreng biasa, ayam goreng biasa kan, macam tu lah. Okey, itu dah lepas dah. Okey, kita buat ni lah. Kita buat apa sebenarnya tajuk dewasa sebenarnya. Apa? Cuba awak jelaskan. Dewasa ni senang ya, kalau nak cakap benda-benda berkaitan dewasa ni, kita tengok dalam satu kementerian lah. Contoh. Kan kalau kementerian ada Kementerian Wanita dan ada Kementerian Wanita dan Keluarga, Kementerian Ekonomi, Kementerian Agama, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Apa-apa yang ada dalam kementerian itu antara benda-benda dewasa lah. Habis ada dia kata pasal kanak-kanak. Isu kanak-kanak tu dah masa pembangunan dengan wanita lah. Termasuk keluarga. Keluarga. Itu pun dewasa lah. Maksudnya kalau ikutkan dewasa tu, tengok je kementerian tu dah tahu dah. Itu mesti tajuk dewasa lah. Dewasa. Merangkul semualah. Jangan kata dewasa. Kanak-kanak pun dalam tu. Yalah, itu macam parenting lah tu. Betul lah tu. Ini saya ambil daripada AI punya jawapan lah ya. Saya tulis balik je lah. Sebab kami ni main cakap je, tak ada nak tulis ayat. Kami hanya buat point, lepas tu kita cakap balik lah. Kita huraikan lah apa yang kita faham. Saya tak baca penuh, saya baca huraian. Saya baca point. Okey, apa lagi lepas tu? Okey, saya tengok dekat sekarang ya, di depan kita ni, saya tengok Cik Ima ada buat catatan. Saya buat point. Saya ikut balik tadi. Boleh tak Cik Ima terangkan kepada penonton-penonton kita apa Cik Ima tulis ni sebenarnya? Dia kalau nak cerita panjang. Panjang. Dia sebab satu contoh kita cerita pasal kewangan kan. Contoh satu sebenarnya panjang. Kewangan ni panjang. Pasal bajet pun dah berapa jam dah. Sebab tu ada apa? Subjek accounting, ekonomi. Macam mana? Bajet pun dah berapa buku dah. Pasal bajet dia. Bajet apa? Bajet tu pembelanjaan adalah salah satu unsur dalam bajet. Makna bajet ni macam perancangan kewangan lah. Yang saya faham lah. Tapi banyak pada maksud lain. Tapi ni kalau itu macam kalau bercakap bajet, aku tergambar ni lah. Itu baru cerita sikit. Contoh kalau bajet dia kata peruntukannya banyak ni. Boleh tak kita guna banyak ni saja? Contoh kalau kalau gaji dia 1,000. Bajet dia berapa untuk menghuruskan duit dia untuk capai kurang daripada 1,000 atau sampai 1,000 je. Dia tak boleh lebih. Itulah bajetnya.
Kalau kau lebih daripada 1,000, maksudnya kau dah lebih daripada bajet. Betul tak? Itu namanya bajet. Betul. Perbelanjaan. Maknanya kalau pembelanjaan melebihi apa yang ada dalam tangan kita, itu namanya melebihi bajet. Melebihi bajet lah. Itu kalau 1,000 dia bagi, betul lah. Kalau dia tolak ke resipi dah berapa dah? Dah sikit lah. 11% kan. Macam tu lah. Itu baru cerita pasal bajet. Kalau saya nak cerita poin-poin ni, sebab tu saya tulis dulu. Supaya nanti kita tahulah apa kita nak cerita depan ni. Faham tak? Kata nak tu kan, kita tajuk santai. Saya kalau ikut kan nak cerita pasal macam politik ke apa orang, kita ni tak kuat sangat, kau akan tangkap pula. Macam mana? Boleh nak cerita pasal politik. Sebab tapi politik dasar. Politik dengan kehidupan sebenarnya tak boleh dipisahkan. Sebab dia dalam sistem kan. Kita kan dalam politik, siapa pegang politik ni, dia pegang sistem sebenarnya. Kita jangan kata alah orang politik, bukan. Sebenarnya politik ni penting juga sebab apa? Dia pegang sistem kita, sistem kehidupan masyarakat tu. Jangan main-main, politik yang penting. Sebab tu saya fikir tak boleh, kita kena bersuara je dengan politik. Sebab dia melibatkan masyarakat yang memegang sistem macam mana masyarakat tu terbentuk. Tapi nak cakap politik boleh lah, tapi kena cakap dengan hikmah lah. Hikmah lah, tak ada kita nak cakap yang lebih-lebih kan. Cakap maksudnya cakap dengan hikmah, bijaksana lah. Bijaksana macam mana contoh? Contohnya kita cakap ada kronologi dia, macam kalau jangan cakap kasar-kasar, jangan cakap macam kita cakap dari sisi sudut yang duduk. Contoh kalau dalam politik biasa dia ada melibatkan dua benda, dua pihak. Kita cakap kerajaan pembangkang. Sudut pihak ni macam mana, apa kesannya kalau buat benda ni, kalau buat macam ni apa kesan dia pula jadi bila buat perkara ni. Macam tu kita macam take and balance. Kita rationalkan macam mana, cakap secara hikmah lah. Maknanya cakap dalam take and balance tu boleh lah tu. Maksudnya dari segi satu pihak ni, kalau kita buat macam ni akan jadi macam ni, jadi macam ni. Kalau kita tunjuk pula, kalau satu sisi kalau contohnya buat macam ni jadi macam ni. Macam itulah maksudnya kita tak ada menunjukkan setiap orang ada itu tak bohong ya. Setiap orang kat Malaysia ni dia ada hak untuk undi mana, untuk pilih yang mana kan. Tapi sebagai kita seorang yang menyampaikan ilmu lah, knowledge lah ya. Kita jadi sebagai seorang yang menyampaikan knowledge. Maksudnya cakap daripada segi sudut yang menyeluruh lah, keseluruhan. Kalau buat macam ni macam mana, jadi apa akan jadi, kalau buat macam ni apa akan jadi. Jadi kita senang cerita cakap dengan hikmah lah. Habis nanti orang kata kita play safe. Play safe. Undi adalah rahsia macam tu. Cakap dengan hikmah ni tak ada play safe. Cakap dengan hikmah ni adalah dalam akuat sendiri pun dia ada hikmah juga. Bukan, kita kena memilih juga macam mana? Kena memilih tak lebih salah kalau kita nak cakap kita milih, tapi dengan hikmah. Jangan cakap kasar-kasar. Ada orang cakap macam menghentam gitu. Itulah. Mungkin ada yang macam hentam, itu adalah orang yang berperanan itu. Ada orang-orang yang kena karakter macam tu. Contoh, memang dia ahli politik dan memang dia duduk di belakang pembangkang, karakter dia memang kena macam tu. Itulah saya kata. Saya cakap dia, kita siapa? Kita atas pagar. Kita bukan atas pagar. Kita adalah orang yang menyampaikan perkongsian ilmu. Okey. Awak siapa Cik Imah dalam YouTube ni? Saya tadi siapa-siapa. Okey. Saya orang biasa. Okey, macam saya pun orang biasa, tapi saya meletakkan diri saya dalam YouTube ni bila saya bercakap dengan Cik Imah, kita bincang hari pasal ilmu, saya seorang yang macam nak menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan. Maksudnya kita tengah-tengah lah. Jadi kita macam mana nak Cik Imah nak pilih karakter Cik Imah dalam YouTube ini untuk menyampaikan kebaikan. Kalau saya tengoklah saya antara karakter yang saya akan pilih, karakter seorang yang macam mana saya bangkang kebaikan, tak nak orang gaduh. Saya tak nak pihak negara nak bagi. Saya kalau boleh nak berbaik dan dapat jalan penyelesaian. Jadi caranya macam saya cakap dia, okey kalau buat macam ni jadi macam ni, kalau buat macam ni. Kita agaknya kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang patut kita pilih? Kita bagi bawa secara baik, bawa secara baik. Okey, sebagai rakyat Malaysia, apa yang patut anda pilih? Okey, kalau saya terangkan tadi yang A, kalau buat macam ni jadi begini. Kalau B buat macam ni. Sebagai rakyat Malaysia, mana yang patut pilih? Kalau anda rakyat Malaysia pilih yang ni, jadi akan sejahtera negara kita. Betul tak begitu macam mana? Maknanya kita akan buat cara yang terbaik. Macam orang kata tarik benang elok-elok daripada tepung. Macam tu. Itu yang saya faham. Tapi akan nampak orang macam Cik macam tadi, akan nampak macam play safe lah. Nampak betul saya kata. Cara awak cakap ni lebih kepada play safe tau. Bila play safe ni orang kata dia ni sokong siapa. Macam ni lah kita orang biasa sebab macam ni lah saya ni kena ikut suami.
Suami cakap macam tu, saya tak adalah tak boleh tu sangat. Tapi saya akan cakap berdasarkan apa yang saya rasa perlu cakap, saya cakap. Faham tak? Kalau itu salah, saya salah. Itu perangai saya. Kalau rasa itu salah, saya salah. Rasa saya cakap salah juga. Walaupun pihak mana pun. Saya tak bias. InsyaAllah saya tak bias. Saya kata kalau kerajaan buat betul, saya akan kata ini betul. Kalau pembangkang kata betul, saya cakap betul. Kalau kerajaan cakap salah, saya cakap salah. Kalau pembangkang kata salah, saya terpaksa cakap salah. Habis macam mana? Takkan kita nak sokong benda yang salah walaupun sebab kita rasa kita nak sokong dia. Kan macam tak betul lah. Siapa nak betulkan orang tu kalau kita asyik menyokongnya? Betul tak? Sebab itu adalah satu bias. Betul. Macam contoh kalau dalam Quran Allah ada bagi contoh yang mana Nabi Musa dia tolong Bani Israel sebab dia punya kaum. Padahal dia salah. Dia pergi, lepas tu dia pergi tinju orang tu sampai mati pula. Tak pasal-pasal dia lagi. Lepas tu orang tak tahu, mula-mula tak tahu lagi kan mula-mula siapa yang tu. Lepas tu minta tolong lagi yang Bani Israel tu. Kali kedua dia kata tolonglah ni, tolong. Lepas tu engkau dah buat aku macam semalam je, saya tak nak terlibat dah. Lepas tu dia dah bocor rahsia. Bani Israel, nampak tak? Dia punya kaum mula-mula dia tolong, dia tak tu, lepas tu dah kali kedua tak tolong, dia khianat pula. Yang tu dah dia terpaksa lari. Kata dia mula-mula dia tak tahu lagi, orang tak tahu lagi siapa bunuh. Tak, yang bocornya Bani Israel juga. Kaumnya sendiri juga. Yang sebenarnya Allah nak tunjuk kat sini, walau kau bangsa mana pun, kalau kau salah juga. Jangan tolong orang yang salah. Macam tu. Betul. Kau tolong yang salah ni. Kau sokong orang salah walaupun kaum kau. Kalau kau salah, kau cakap salah. Kau tak boleh sebab tu kita kena jangan bias pada suatu benda kan. Kalau orang tu salah, walaupun dalam keluarga kita, minta maaf kadang-kadang orang kata jangan buka aib. Nak buka aib apa kalau dia kena dera? Kalau dia kena dera, kena bagi tahu dah. Ini satu penganiayaan. Dia kena halau ke apa, kena bagi tahu dah. Itu penganiayaan, bukan aib dah. Itu satu penganiayaan, kezaliman. Betul tak? Tak boleh bias. Kat mana pun pihak dia ni. Faham tak? Itu yang saya faham. Okey? Ini baru tajuk sikit je. Dah pukul 12. Awak buat penutup? Buat penutup ya. Jadi kesimpulan daripada apa yang Cik Ma cakap tadi, mana karakter Cik Ma ni mungkin lembut tapi tegas. Okey. Itulah. Tapi tak apalah, itu saya kata Cik Iman nak pilih karakter yang macam mana, saya nak pilih karakter. Itu memang mungkin kot saya kot. Pendekatannya macam tu. Saya memang kadang-kadang memang tegas pun, minta maaf lah Tegas dengan hikmah lah. Tapi ada budak childish tu adalah dalam diri saya itu je. Pada awak? Itulah maksudnya apa-apa pun yang saya kesimpulan kalau daripada saya lah. Tak kisahlah macam mana macam Cik Ma tegas ke saya, macam mana apa. Yang penting semuanya kena dalam keadaan lingkungan hikmah. Hikmah lah. Bijaksana lah. Mana dalam maksudnya dalam bijaksana tu dia ada ketegasan juga ni. Cik Ma punya karakter saya nampak yang tu lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita harap anda semua dapat mendoakanlah kita bersama-sama supaya kita dapat jadi yang terbaik untuk daripada hari ini, esok dan seterusnya jadi yang baik, dan semoga segala amalan kita diterima oleh Allah SWT. Saya nak buat dosa juga boleh? Boleh. Saya pun nak buat dosa yang kita ni tak tahu kita nak buat konten apa, tapi kita kongsi je lah sebab dia pun bidang kaunseling, saya bidang bangunan. Lain sebenarnya. Saya ni banyak lompat ni. Boleh nanti lain hari kita cerita pasal kerjaya macam mana kan. Patut dapat tegas sebab belajar bangunan ni batu. Dah tu orang kata Freemason pula. Bukan tanah. Bukan, nampak tegas sebab kerja dengan barang, kerja dengan benda. Cik Man kan bidang kan macam kejutaraan sikit kan, ada kaitan banyak main dengan barang, jadi jiwa pun macam tegas sikit. Tapi saya nak cakap satu benda memang simbol apa? Memang simbol apa namanya? Simbol surveyor tu sama dengan Freemason punya. Simbol surveyor tu apa? Surveyor lah. Oh, bidang Cik Ma kerja engineering apa? Bangunan dia memang ada kaitan dengan simbol Illuminati. Saya pun tak tahulah, mungkin tak tahulah apa maksudnya. Saya wallahu alam lah, mungkin kebetulan je. Yang kayuko tu yang jangka tulis tu dengan J tu kan ada sama dengan surveyor sebenarnya. ISM. Institute Surveyor Malaysia. Okey, itu je. Okey, itu je. Assalamualaikum.